Korang nak sebuah motor skuter urban yang harga mampu milik tapi berkuasa dalam kelas dia, memperkenalkan ini dia beli motor Griffon 205. Ini engineer paling padu dalam kelas dia guys. Tapi sebelum tu kita tengok dulu design dia, memang cukup cantik, dilengkapi dengan lampu fully LED sekali datang dengan winglet. Cun guys, lampu belakang dia pun boleh tahan handsome, lawa, siap ada winglet lagi dekat belakang. Meter dia menggunakan meter TFT screen display, sekali boleh sambung dekat smartphone, dan yang paling penting motor ni actually dia ada dashcam camera dekat bahagian hadapan. Switch button dia memang tak nak kalah. Memang banyak gila switch button dia. Dah macam motor racing dah. Dan dia punya kapasiti tangki adalah 11 liter. Memang besar, paling besar dalam kelas dia guys. 11 liter ni besar ni guys. Dan apa yang menarik, dia punya ruang kompartmen sangat-sangat besar. Korang boleh memuatkan helmet full face dekat motor ni. Enjin motor ni memang tak nak kalah. Dia yang paling berkuasa, dikuasakan dengan enjin single silinder besaran 205cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 19.5 horsepower. Sangat-sangat padu guys. Motor ini lengkap dengan traction control dan ABS dual channel. Dia punya ABS ni advanced ABS. Dengan semua ciri yang saya sebutkan tadi, harga motor ni sangatlah marhain, iaitu dijual harga RM8,888 saja. Sangat-sangatlah berbaloi kalau korang nak memiliki motor ini guys. So apa pendapat korang pasal motor ni? Cuba korang komen dekat bawah.